Pernah tak terfikir, boleh ke guna emas untuk langsaikan hutang dengan lebih cepat? Dan ini bukan teori, tapi perkongsian sebenar daripada penyimpan emas Public Gold yang dah pun berjaya menggunakan simpanan emas mereka untuk menutup hutang kereta dan juga pinjaman peribadi beberapa tahun lebih awal daripada jadual. Okey, sebenarnya emas ini sangat fleksibel. Ia bukan tentang simpanan, tetapi aset yang boleh digunakan bila tiba masa yang sesuai. Cuma bezanya, kalau kita tak ada ilmu, memang mudah untuk orang kata simpan emas ini merugikan. Dan hakikatnya, bukan emas yang salah, tapi cara dan kefahaman kita tentang emas itu sendiri. Sebab itu, ilmu sangat penting. Buku Wang Emas dan Misi Bebas Hutang hasil tulisan mentor saya, Tuan Muhammad Zulkifli Syafiee, adalah antara bacaan yang sangat baik, bukan sahaja untuk penyimpan emas, tapi untuk sesiapa sahaja yang serius nak ubah keadaan kewangan mereka ke arah yang lebih stabil dan teratur. Kalau anda nak jadikan tahun ini sebagai titik permulaan baru, kewangan lebih tersusun, hutang lebih terkawal dan simpanan yang lebih kukuh, anda boleh rujuk pin video saya untuk langkah mudah daftar akaun emas dan nanti saya akan bantu anda cara terbaik menabung emas di Public Gold sesuai dengan bajet anda. Dan sekiranya anda ingin mendapatkan dua buku ini dengan harga diskaun, anda boleh rujuk showcase saya di bahagian profil dan terus check out ke alamat anda.